Okey. Pemboleh ubah rawak NP mempunyai min 5, varian 4. Cari nilai N dengan P. So, kita tahu N dia apa? So, X binomial N P. So, apa formula min? Min sama dengan NP. So, NP dia kata min dia bagi 5. So, NP sama dengan 5. So, varian dia sama dengan NP Q sama dengan apa? NPQ sama dengan 4. So, dia kata sama dengan 4. Dia kata cari nilai N dengan P. Macam mana nak cari? NPQ. Kita boleh bahagi je. Kalau tengok ni, NP sama dengan 5. NPQ sama dengan 4. Betul? Kalau awak bahagi, kalau awak perkan dia, N dengan P dah potong. So, yang tinggal adalah Q. Kita bahagi daripada bawah ke atas. So, jadi 4/5. So, Q sama dengan 4/5. So, Q 4/5. P sama dengan 1 tolak Q sama dengan 1 tolak 4/5. Kita dapat 1/5. Nah, boleh cari N lah. Betul. Sebab kalau kita ambil min, NP sama dengan 5. Betul, N? P dia 1/5 sama dengan 5. Bila bawa pergi tepi, N sama dengan 25. Okey, dia nak P sama dengan 3. Okey, B. Okey, kebarangkalian X sama dengan 3. Ni ganti dalam formula lah. Apa formula dia? P, X sama dengan R sama dengan N, C, R, P, R, Q, N tolak R. So, N dia adalah berapa? 25. 25 C3. P dia adalah 1/5. Betul? Ni P tadi. P 1/5. Kuasa apa? Kuasa 3. Lama. Kuasa 3. Ni mesti match. Nampak? 3, 3. So, Q akan jadi 4/5. Q 4/5 kuasa apa? Kuasa yang dekat Q ni adalah 25 tolak 3. So, sini 22. So, 22. So, tekan kalkulator. Okey, 25 C3 darab dengan 1/5 kuasa 3. Okey, darab dengan 4/5 kuasa 22. Kuasa 22 dapat 0.13576. So, kalau nak ambil 4 angka bererti 7 tu belakang dia 6 kena bunda jadi 0.1358. So, 0.1358.